Okay, ini dah contoh. Yang ni macam mana? Ini sama, dia akan gunakan elemen X lah, maknanya dia akan gunakan macam ni. Kursi dia macam ni, dan satu lagi dia bentuk L shape lah. Dekat situ ada satu meja nanti dekat sini. Dia akan ada satu bar lah dekat sini untuk dia relax. Okay, untuk macam satu segmen lah, box dekat sini. Okay, saya pun group benda ni dan saya naikkan dia slow saja. Okay. Ni antara design lah yang kita boleh guna pakai dalam kita punya elemen. Okay, ni pun sama, kita susun dia supaya ada box tadi dan kita bawa dia pergi sini lah, kita pusingkan dia group dan sebagainya. Okay. Tapi ni contoh kepada dua seater lah, kita modify lah. Kalau dalam warehouse tu mungkin kita boleh dapat kursi yang boleh diedit. Ini bergantung kepada output. So ni lah antara contoh seater yang ada dekat sini. Contoh meja makan. Kalau meja makan dalam ni macam mana rupa dia. Sama juga ambil warehouse, kita cari table dan ataupun dining table dan bolehlah masukkan dalam benda tu. Okay, contoh furniture tadi. Yang ni kena lain kuat sikit lah. Contoh kursi yang mudah kita nak uruskan untuk dekat lounge tadi tu. Lounge tadi mungkin kursi yang jenis tak terlalu besar, dia just nice saja. Mungkin kita boleh guna yang ada handrail dan sebagainya lah. Ni saya bagi contoh yang termudah. Okay. Dia nampak futuristik kan. Okay, kita bagi contoh ni terlalu besar lah. Tapi kita try dia saja. Okay, ni contoh bersih lah. Okay. Bersih. Sebab dia mungkin nak nampak futuristik kan. Tapi tengok keadaan. Kalau macam ni dia terlampau besar, susah lah. Kita tengok cara saya, bila saya nak susun susah kan. Dia terhalang. So apa saya buat ni lah. Saya hide saja. Saya tekan H ceiling dia. Senang tak saya buat dia? Susah lagi. Okay, saya select wall ni, saya tekan H. Kalau wall ni tak group, macam mana anda nak buat kerja? Susah kan? Patut kena group supaya senang. Editing berlaku dengan lebih mudah dan pantas. Okay, contoh, saya try selectkan kursi ni kalau boleh. Dapat tak cantik tak? Mungkin boleh muat kalau kita sesuaikan semula lah. Dia punya plan layout dia kalau besar. Sebab kursi ni dia agak besar. Ni saya nak bagi contoh saja. Dan mungkin ada chair, ada group. Dan ni dia punya meja lah contoh. Okay, ni sebagai contoh saja. Okay, ni dia punya dining. Right, so ada 2-3 dining kat sini yang kita boleh manfaatkan lah. Ini saya ikutkan, ni untuk sebagai contoh. Okay, satu dan ni group 2. Okay, ni contoh lah, kita ni tak sesuai sebenarnya dia punya seater. Kita nak segera. Okay, saya J kan balik unhide all, kita tengok apa yang berlaku. So dekat dalam ni dah ada kursi, nampak tak? Ada satu konsep futuristiknya yang dah siap, kita boleh guna pakai dengan lounge dia, dengan elemen-elemen yang kita dapat, dengan ceiling dia. Dan ini ialah waiting area yang berkonsepkan futuristik lah. Okay, kita nampak elemen-elemen dia main dengan neon, dia main dengan objek-objek yang straight lah kat sini. So anda boleh pelbagaikan lagi based on konsep yang anda ada. Okay, dekat sini inilah antara tips yang saya boleh beri based on gambaran yang anda dapat. So sama juga dengan ruang-ruang lain macam ni. In case kalau contoh lah, macam tadi saya bincang awal-awal, kalau letak gelas susah kan orang nampak mana, boleh nampak tu dia. Apa kata kita balik yang bahagian tadi, yang ada wall tadi, naikkan tadi, dan kita boleh manfaatkan balik ruang tu dengan seajanya. So saya letak sini dan dia kat sini. Kan? Nampak tak? Tadi kan kebetulan ada pintu kan dekat sini. So pintu ni kita kalau saya hide sekejap, pintu ni dekat sini. So saya rasa tak ada masalah untuk kita manipulate balik ruang ni untuk jadikan pintu masuk ke bahagian toilet tadi. Okey, nampak? Dan ini pun sama, kita balik tadi, dia akan sambung balik seperti idea tadi. Okey, yang ni kat mana? Yang ini kalau tak ada analisa, kita boleh sambung dan kita boleh kita boleh manfaatkan dia di bahagian sini pula. Di corner dekat sini. Okey. So, di corner dekat sini. Dan kita boleh sambungkan dia dalam mode yang ni tadi 50. Okey, dan kita ambil balik ini shift tadi dan kita paste. So dapat satu konsep yang baru dah kat sini. Dan ini juga nampak saya buat shielding baru. Saya asingkan shielding supaya dia mudah kita nak hide atau unhide. Jangan buat sekali sempat semua. Ini perbezaan dia lah. Okey, kat belakang ni ialah toilet lah. Yang ni ialah kawasan tempat duduk tadi. Yang ni kita copy lah yang tadi 2, 3, 4. Dan nampak tak, fasa akhirnya baru saya buat sitting tadi. Saya tak buat awal-awal letak benda tu. Ini ialah proses yang memudahkan anda sebagai pelajar untuk siapkan tugasan projek hari ni. Okay. Bila benda ni ikut step, ikut SOP, dia jadi lebih mudah. Dia tak jadi mudah susah sebab anda langgar SOP penggunaan yang sepatutnya mudah jadi susah. Khususnya yang isu looping tadi. Itu memang priority lah. Anda kena ikut SOP itu supaya kerja ni jadi mudah. Okay, nampak tak? Ini dia punya elemen-elemen kat dalam ni dia bersambung. Yang lain semua dia mungkin pakai plain white lah. Ataupun dia nak garang, dia boleh masukkan elemen yang macam merah dan sebagainya. Tengok pada konsep dia sendiri. Okay, ini contoh yang sudah kita terapkan tadi lah. Okay. So kat sini, okay, saya bagi satu tips. Nak mudah pun boleh, tak ada masalah. In case lah ceiling awak memang jenis main pattern macam ni. Nampak tak? Ini satu tips yang kadang-kadang saya pun buat. Saya gunakan balik, recycle balik di wall-wall yang berdekatan untuk saya buat paneling yang sama. Okay, caranya ialah cuma dia ada perbezaan sikit. Okay, apa yang saya buat ialah kita lubangkan dia.
dalam jarak 600 dan saya masuk balik ni, saya turunkan dia dan saya extend dia. Dia ada lubang di bahagian sini. Sama juga dengan sana. Sebab nanti dinding ni kan ingat dekat, dinding ni akan naik 600 kan. Sebab dia punya ni sebenarnya lebihan dia ada 600 di atas ceiling. Ni sebenarnya. Bila anda potong section, dia auto nampak ceiling tu. Okay, nampak tak perbezaannya? Bila saya masuk ni, apa saya buat? Saya nak gunakan imersif tadi untuk edit. View. Nampak tak? Ni perbezaan kita guna benda yang sama, tapi ni contoh, ni yang nak kita putihkan. Okay, tapi saya manfaatkan dia punya elemen tu. Okay, sama juga macam ni. Okay, ni kita select saja, kita simpan saja. Macam saya dah tak buat apa-apa, saya teruskan saja. So dia ada elemen tu lah dekat situ. Dia penyambungan tu berlaku, tapi dia akan, okay, macam ni tergantung kan, senang je. Kita manfaatkan balik lah. Kita ambil balik ni, kita hijaukan ni, okay, dan kita ambil balik benda ni, dan kita ikut saja yang tadi tu. So dah dapat lah. So ambil balik ni dan dia, okay, simpan dia. Nampak tak? Dia bersambung di kedudukan yang mati lah. Maknanya kita tak isu lah. Point dia betul-betul dekat dinding. So nampak tak dia punya kesinambungan tu. Ini contoh kalau nak terus ke depan lah. Saya stop sekejap. Okay, ini contoh lah sampai ceiling sini. Ini nanti semua kan naik kepada ni. Okay, ini semua atas ceiling yang ada aircon dan sebagainya. Kena ada spek. Inilah anda punya design yang anda boleh gunakan. In case kalau nak ke sini 5,600 pun boleh, tapi dengan syarat, nampak tak betul lebih. Dengan syarat kita kena ubah dulu kedudukan ni. Kita kena modify sikit lah. Jalan dia pergi ke pendek sikit supaya kita nak bagi laluan untuk kita punya 600 lampu hidden tadi tu lah. Okay, saya sambung kat sini. Ni lampu hidden tadi kita dah dapat dah di bahagian tepi sini. Okay, inilah yang anda boleh terapkan jika anda ada elemen yang sama. Kita boleh manfaatkan. Dia bukan pasal ambil copy paste je, tak perlu ada modification lah supaya nampak lebih cantik. Okay, ni pergi toilet. Yang ini kena ada lah. Yang ada lampu emergency tu. Ni untuk detailing, anda kena mahir lah punya macam tong gas ke tong fire extinguisher ke signage ke. You all kena mahirkan diri lah untuk letak detailing dekat sini. Okay, macam toilet punya ni macam mana signage dia. Kena letak, jangan biar macam ni. Orang tak tahu. Biasanya toilet orang akan letak simbol ataupun tulisan toilet kan. Benda tu basic lah. You all kena tahu. So ini ialah antara contoh yang kita boleh apply. Contoh lah, saya tak nak warna ni. Saya nak ada highlight bersama dengan warna depan. Sebab dia ni, okay, kita boleh gunakan warna yang merah tadi untuk kita push dia punya elemen tu. Contoh macam ni, saya buat dia punya ni jadi macam ni. So nampak tak ketara dia punya tone tu. Feature situ masih tetap menonjol walaupun ada dua layer yang berlainan. Macam ni terbuka kan. Student kena lah rajinkan diri cari point tu, dan student kena ada effort untuk tutupkan dia. Simple dia tutup dengan biasa dah. Tu je, tak ada masalah pun. Barulah kita punya ending nampak cantik. Okay, ni saja yang saya rasa saya boleh mampu untuk membantu. Okay. Okay, kalau anda tengok dua perbezaan ni daripada atas tadi dengan elemen-elemen ni, gambar satu, kita dapat bahagian lunch tadi dengan bahagian waiting area sikit, kita gabungkan sebelah show media, dan ini pula bahagian yang ada TV tadi lah. Okay, let's say lah, kita nak tambah lagi lah, contoh bahagian yang orang keluar masuk. Agak-agak boleh tak saya gunakan balik elemen ni untuk kita keluar masuk? Boleh sebenarnya, tak perlu buat design baru. Kita mula saja based on tengok pada kita punya size size ruang itu sendiri. Macam ni kan dia pintu masuk, pintu keluar. So kita copy balik area ni. Untuk satu ni. Dan dia ada pintu masuk kan kat sini. Seingat saya ada pintu masuk. Yang ini dia ada tiang. Tiang ni kita copy dia. Cara paling mudah untuk kita nak kita kalau ada case macam ni, kita satu ialah kita kecilkan secara manual, kedua ialah kita just push saja ikut dia punya. So memang tak ada masalah untuk kacau dia punya. Dan apa kita perlu buat? Yang ini kita just tebuk je lah. Kita ambil yang ini, kita tebuk saja untuk jadikan dia pintu keluar masuk. Maksudnya apa? Pintu keluar masuk kan jenis macam ni. Sekejap saya tebuk. Kita ambil ni dua pintu. Tebuk saja. Pintu kedua, pintu pertama. Yang ni pun sama, kita just tebuk saja. Nampak tak susah nak buat kan bila ada gangguan? So caranya ialah saya on, saya shift kamera ni, yang lain semua saya hidekan dia. Senang tak saya bagi dia? Senang, sebab tak ada gangguan daripada pihak lain. So caranya just jalan saja. Ini dah settle. So kita kena tutup yang buka yang ni pula. Caranya sama je. Buang dia, push dia supaya kita boleh buang belan-belan tadi lah. Sama juga yang ni. Dia perlukan sedikit pemahiran lah untuk kita apply benda ni. Dah sekali dah siap. Apa saya buat? Saya turunkan lantai ni untuk jadikan dia lantai. Tapi ingat, bila lantai ada teknik dia. Bila anda turun semua, dia jadi tak nampak efek dia. So lantai biasanya saya akan naikkan sedikit.
dalam 50mm supaya nampaklah dia punya ini. Okay, apa yang kita kena buat ialah kalau pintu kaca dia ada dia punya stopper lah, dia punya macam ni satu perasan. Dia punya bingkai tu, make tu, dan dia ada warna silver kan. Okay, so macam ni saya tak nak buat detailing sebab tak nampak pun kesannya bila kita zoom out kan, sebab benda tu halus, so tak perlu buang masa. Saya just ketikkan benda ni, okay, dan saya share pergi ke atas 2100. Saiz apa? Saiz pintu. So maksudnya kat sini ialah ada satu line yang kita kena buat untuk ni lah, untuk pintu kaca dari sini ke sini, dan saya kena tebuk juga 5mm. Ini kena detail lah kalau nak dapatkan hasil dia detail. Okay, dah siap. Yang sebelah pun sama, saya kena tebuk dia 5mm dan saya kena bawa dia kat sini. Baru kita tebuk dia ke bawah 5mm. So potong ni sampai ke sebelah sana. Okay, dah siap benda ni. Okay, dan pintu yang ini biasanya dia akan ada di bahagian hujung lah. So saya buat, saya copy, saya bawa dia ke bahagian hujung. Sama juga kat sana, copy bahagian hujung. Okay, dah siap. Ini pintu yang kita akan buat lah. Okay, ni jadi sajalah kita nampak balik pintu tu. Siap. Okay. Okay, itu kita jai balik semua, kita akan nampak lah. Ni dia punya pintu yang kita boleh manfaatkan daripada yang tadi. Nampak tak yang asal tadi? Kita boleh gunakan. So kat sini elemen dia apa? Dia punya ni kita boleh gunakan warna yang sama lah. Ni dah jadi pintu lah. Gunakan elemen yang sama. Ni kita boleh tukar lah warna yang kita nak. So ni laluan untuk warna itu. Nampak tak? Penggunaan beberapa variasi idea yang sama, design sama, cuma kita modify saja. So ini antara contoh konsep yang kita boleh apply dalam kemungkinan kita punya 3D. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.